Sabit pada satu hadis Nabi kata nak. Berupama orang mukmin, orang beriman dia. Orang beriman hidup dunia ni, ingat boleh baita. Hadis ni. Seumpama janin, maka apabila keluar ia janin anak dalam perut mak dia, menangis jawab apabila nas jaya menangis ia janin, ia anak dalam perut dia. Dia budak waktu tu pergi dalam perut mak, dia siap dah. Apa? Dia setel kita joh yo. Kata, budak mana nak dah macam mana? Nabi Muhammad bila waktu warna tu baik dia tak tiap. Tapi lain pada Nabi Muhammad bila warna tu baik, setel kita cek kuat tiap awak dia tu jadi setel. Jahat. Lebih berah. Gigi kena cek dah kata. Itu dah. Tajam. Keluar lu tajam cek. Dia nyojok di setel. Menangis ia ada budak waktu tu baik warna pak menangis. Maka apabila melihat ia anak dalam perut ibu dia atau janin dia, akan terangnya dunia. Ayo kuliah dunia ni terang. Suruh muka dalam perut mak gelak kan? Jawab apabila tiada hendak kembali ia. Tiada hendak kembali kata ia janin tu, ia anak dalam perut tu kepada tempatnya anak dalam perut kan. Di dalam perut tu tempat yang dalam perut tak sekelera. Kumai pailah. Apa? Duduk dalam perut makin ni masuk ke pusat budak kan ada ni. Dia bukan akal ke mulut budak dalam perut, dalam rahim. Pusat ia tu makin ni masuk ke tali pusat tu. Bandingnya kita duduk atas dunia ni orang mukmin ni sepanjang budak dalam perut dah. Bandingnya kita mati kepada alam barzah ni sepanjang budak tu sampai dunia. Maka budak tu tak serah dalam perut mak. Kalau boleh kecek budak tu kan. Budak, menaksa dalam perut mak mula dah. Serah. Sebab orang mukmin dan lepas hidup atas dunia ni susah pada atas dunia kan. Bapak mati pak roh ya naik duduk di ilin. Kita klik dunia mula. No. Tak serah. Orang hak mukmin hak keluar dari mati daripada dunia kau dah mati. Maka apabila lalu ia orang mukmin pergi kepada Tuhan, maknanya pergi kepada balasan Tuhan di atas langit di ilin tu. Dia ada berkehendak ia akan kembali ke dunia. Apa boleh tiada berkehendak ia kembali ke dunia lagi? Yakni bagilah kerana ia dunia tu negeri bala dan kesusahan dan duka cita sungguh. Dunia susah. Sampai kena bisa dia orang mukmin. Bila mati pak ya senang. Kalau tak mukmin saya dah. Sampai kita ada musuh nak malih wahbi gapo ni. Kita marah ke fofo. Tu wahbi saya tu duk menyesah dia. Lepas tu kita tak lihat dia ke apa? Dia pergi ngaji kau tu. Pok ulama wahbi mari pakok dah. Mari. Itu banyak fofo akak buat apa lagi ngaji di nak ngaji di Mekah. Ialah kata ramai dia wahbi. Ada tu. Ibu bapa kenapa ngaji free dah? Tengok dah. Tempat ngaji dah, pak dia tu. Tinggi. Makan ni buffet, makan free ke apa. Boleh buat umrah, boleh buat haji, boleh kulit anak tahun, boleh beli kitab, boleh apa, dia semua gitu. Kena dah Nabi kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kasih ke dunia tak tu, kasih kepada makan free ke apa tu. Jadi punca bagi semua kejahatan sa'yan. Ni mana kekun tak berlaku kelemak mereka masalah bab agama ni dia orang dia ucap barang lagi apa jalan ni betul ya tak betul jalan ni hadap betul ya kata betul dia jaga buat itu asing-asing dah dia buat kena dengan Mr. B buat kira kena habis tu waktu bayi nak malik dah nak dia mau takut bayi nak tanya hayat masuk anak tina kita tu tanya dia tanya makan tang dah ke ubat dah tanya hati. Waktu dosa tu ya. Dosa hati tu. Waktu makan no tu. Ada anak itu hati nak boleh terlaki wahbi. Tak tarik jadi wahbi. Tanya dia. Sekadar tu akhirnya balah kita. Kalau kita kemas sunni. Kalau kita tak kemas. Dia apa kita. Waktu boleh nanti wahbi. Apakah? Kita tak kemas. Kalau kita kemas balah lagi hari. Tak. Nak cek lu. Kita cek tang aja. Nak cek lu. Murih rawak makhluk. Tanya tu lah benda orang. Murih rawak ipak ruluh, murih rawak tu. Tanya ruang tu orang. Ya sakut dengan tu, sakut dengan Nabi Muhammad tu. Murih sifat ruluh, dia mahu tu anti imusuludin. Murih buat makhluk, anti Nabi Muhammad. Apa makhluk kena kas selawat. Nabi suruh selawat, Tuhan suruh selawat. Kita tidak anti selawat. Perak. Alasan Nabi dakwah. Apa tadi imam kau dakwah benda talu-talu tu?
Ada ramah sidih duk doa malih hotel Quran milih tu. Mana Nabi buat? Pada kata ada lagu ada. Wah ada banyak tak memang kau ada buat benda bidah.